Bandar Pintar atau Smart City merupakan sebuah bandar yang mengaplikasikan berbagai teknologi dan maklumat elektronik dalam mengurus dan melaksanakan pembangunan perbandaran secara cekap, efisien dan sistematik. Ia dibangunkan secara integrasi dengan keperluan bandar selamat, kesejahteraan dan keharmonian masyarakat selaras dengan pertumbuhan ekonomi. Agenda Bandar Pintar ini telah diformulasikan mengikut acuan negeri sendiri dan kerajaan negeri sentiasa menggalakkan pihak berkuasa tempatan dan semua pihak yang berkepentingan untuk menghasilkan idea, kreativiti dan inovasi yang unik dan tersendiri, di mana matlamatnya adalah untuk membangunkan bandar yang dapat menyediakan perkhidmatan perbandaran dan pembangunan yang cekap, berkesan dan mampan. Pelancaran rasmi dokumen Blueprint Bandar Pintar Negeri Kelantan 2040 bukan sekadar memperkenalkan sebuah dokumen dasar baharu, malah ia menandakan satu anjakan paradigma dalam cara kita mentadbir, merancang dan membangunkan negeri ini secara lebih komprehensif, pintar dan berpaksikan tuntutan dan nilai Islam. Kerajaan negeri juga menaruh harapan yang tinggi agar kajian dan pelaksanaan blueprint ini dapat yang pertama menjadi panduan strategik kepada pihak berkuasa tempatan dan semua pihak berkepentingan dalam membangunkan bandar-bandar di Kelantan yang lestari, berdaya saing dan berpaksikan nilai Islam. Kedua, melahirkan masyarakat berilmu, berintegriti dan berakhlak mulia yang menggunakan teknologi sebagai jambatan untuk berkhidmat kepada ummah, bukan sebagai alat untuk kesombongan dan pembasiran. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dari aspek ekonomi, sosial dan rohani agar rakyat Kelantan hidup dalam suasana harmoni, aman dan diberkati. Yang keempat, menjadikan Kelantan sebagai model pembangunan Islam moden di rantau ini yang mengintegrasikan hikmah tradisi dan kebijaksanaan teknologi masa kini. Pada kesempatan ini juga saya mewakili kerajaan negeri mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang di-Pertua Setiausaha Jabatan Perancangan Bandar dan Landscape serta seluruh warga kerja Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam kerana telah berjaya diberi pengharapan Bandar Pintar bagi tahap 1.